Sampah tu meningkat lah. Ibarat kalau selalu tong tu setengah jadi sampai melempar kat bawah lah. Kifli Muhammad Ali dekat 25, 26 macam tu. Biasanya makan nasi lah. Masa ni tahan memang kita pun macam tu lah. Cuma minum air manis segelas, makan biskut, rasa tak lapar tu sampai balik baru makan. Kita dah lalui 20 tahun kerja kan, kita boleh maintain lah sebenarnya kerja tu. Mana kita nak bayar hutang, bila hutang puasa, kalau tinggal bila masa kita nak ganti. Dia kira bulan puasa ni kan sifat orang banyak beli makanan kan, makna tambahan sampah tu meningkat lah. Ibarat kalau selalu tong tu setengah jadi sampai melempar kat bawah lah. Itu tanggungjawab kita. Kita kena buat lah. Walaupun apa cara pun kita kena selesaikan masalah tu lah. Yelah, kalau boleh tu pihak rumah atau kondo tolong asingkan benda tu lah. Tak boleh dicampur macam kayu, besi apa kan. Kerusi pun ada kat tong sampah. Tu bukan kita orang kutip, mana pihak yang lain pula yang kutip kan. Pemudahkanlah kerja tu. Selamat berpuasa tahun ni.